Hai, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan Kisah Seram pada malam ini. Kisah seram kali ini yang aku nak sampaikan ialah tentang saka naga berkepala tiga. Keep in mind, story ni sangat mind blowing. Okay, story ni betul-betul deep. Dan pengalaman yang dialami ni sangat dark, sangat deep. Macam kalau aku cerita dekat korang takkan percayalah cerita ni betul ke tak. Macam cerita dongeng. Tetapi hanya orang yang dah menuntut ilmu dalam-dalam sahaja tentang alam jin, makhluk-makhluk gaib ni je yang boleh faham cerita ni. Orang yang tak pernah tahu, tak pernah alami, tak pernah nampak, tak pernah belajar akan rasa bahawa cerita ni cerita dongeng dan akan tidak percaya tentang cerita ni. Tapi sama ada korang nak percaya ke tak, it's up to you. Tapi yang penting cerita ni memberi impact yang sangat-sangat besar dan sangat interesting. Cerita ni sangat unik, sangat intense, sangat dark. So make sure korang tengok cerita ni sampai habis. But before you do, don't forget to like and share, subscribe to my YouTube channel to support aku grow. Okay, without further ado, let's get right into it. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, cerita dia bermula begini. Nama aku Alif. Nama dalam cerita ni, nama rekaan. Aku ni seorang... Okay. Aku ni seorang anak kepada ayah aku. Ayah aku ni merupakan pakar silat. Okay, dia punya ilmu silat betul-betul dalam. Ilmu silat yang betul-betul dalam, maksud aku ilmu silat yang betul-betul dalam ni bukannya ilmu silat yang jenis sekadar pameran, sekadar buat show depan orang ramai, sekadar lawan manusia, no. Bila aku cakap pakar ilmu silat yang betul-betul dalam ni, maksud aku yang jenis mampu untuk berhadapan dengan jin. Yang jenis menggunakan silat mempertahankan diri bukan dari manusia tetapi dari jin. Yang jenis tak takut berhadapan dengan jin, berlawan dengan jin, bertarung nyawa berlawan dengan jin. Itu maksud aku. So aku bangga dengan ayah aku. Dan ayah aku ni pula dia rapat dengan kawan baik dia, iaitu merupakan Pak Sally. Pak Sally ni merupakan kawan baik ayah aku dan juga mentor kepada ayah aku. Maknanya ayah aku ni dia memang belajar semua ilmu silat ni daripada Pak Sally lah. Senang kata, Pak Sally ni dia lebih, orang kata dah next level daripada ayah aku lah. Dia dah next level lah. Dia dah level apa ni? Level macam Grandmaster gitu lah. Macam tu. So, aku ni pada suatu hari aku ada member aku ni Syakir ni dia kena sihir teruk sangat. Aku datang berkunjung ke rumah dia. Aku tengok dia dah terbaring dekat tilam. Dan dia punya perkelakuan pun sangat aneh. Macam kalau orang datang nak ziarah dia akan duduk tapi dalam keadaan kepala bergerak macam ni. Macam ular. Faham tak? Lepas tu dia akan, kalau isteri dengan anak-anak dia bagi makanan, bagi dia makan, dia akan makan rakus gila. Dia akan makan, pinggan tu dia akan makan, Elio pun berkecah-kecah sampai ke lantai, and dia makan banyak gila. Dia makan 5 pinggan. 5 pinggan penuh nasi dan sebagainya. Rakus. Lepas tu, dia memang tak bergerak, tak boleh buat apa lah. Dia memang baring. Sepanjang masa dia akan baring je. Lepas tu, kadang-kadang yalah, dia akan duduk macam ular. Macam tu. So, waktu ni aku datang, aku jenguk dia, aku kesian sangat. Sebab aku datang time ni, aku bawa ayah aku
Dan aku bawa Pak Sally juga. Pak Sally pun ikut, ayah aku ikut, dan juga kawan baik aku juga, Uda pun ikut. So waktu ni kita orang sama-sama datang jenguk rumah dia. Kita orang datang-datang je. As soon as si Syakir ni yang kena sihir ni nampak Pak Sally je, Syakir terus duduk dalam keadaan posisi macam ular. Bila bapak aku nampak tu, bapak aku hanya geleng-geleng kepala je, dia macam. Lepas tu bapak aku interview lah isteri Syakir. Bapak aku cakap, tanya dia, ada ke jumpa mana-mana ustaz, mana-mana perawat ke apa ke. Lepas tu isteri Syakir ni cakap, ya Allah, saya dah jumpa macam-macam perawat, saya dah panggil ustaz macam-macam, semuanya end up lari rumah. Lepas tu Pak Sally bila dengar tu, Pak Sally pelik, lari rumah, kenapa? Lepas tu isteri Syakir ni ceritalah, waktu nak merawat Syakir ni, tiba-tiba ada banyak ular masuk dalam rumah, dalam 40 ekor. Macam-macam jenis ular masuk rumah, habis penuh lantai ni. Memang geli lah. Memang semua orang dalam rumah ni memang akan lari lah. Termasuk saya akan bawa anak-anak saya, bawa lari naik atas. Lepas tu ustaz ke mana-mana perawat ke, bila diorang nampak ada banyak ular ni, diorang pun lari juga. Lepas tu bila Pak Sally dengar, Pak Sally ni macam, dia macam termenung je. Dia macam, oh, maknanya yang datang sihir Syakir ni bukan biasa-biasa lah. Ni yang jenis sihir yang level top punya. So si Syakir, Pak Sally ni pun mulakanlah baca doa macam-macam. Dia mulakan dengan doa Nabi apa? Nabi Ismail. Bukan Nabi Ismail, Nabi Allah Akbar. Apa ke Nabi yang ketua jin semua? Allah, aku lupa. Nabi apa Astaghfirullahalazim. Tak apalah, nanti korang komen lah dekat bawah Nabi apa. Aku lupa. Nabi Sulaiman. Okay. So dia mulakan dengan doa Nabi Sulaiman. Lepas tu bila dia baca doa tu, Syakir dah mula posisi macam ular, tapi dia macam panas. Dia jerit-jerit, dia meraung macam panas. Lepas tu keluar suara garau. Dia cakap, siapa kau? Kenapa kau ganggu kerja aku? Aku nak bunuh budak ni. Aku nak ambil nyawa budak ni. Lepas tu Pak Sally bila dengar tu, Pak Sally cakap, aku hamba Allah, engkau tak layak, tak ada hak nak ambil nyawa budak ni. Engkau siapa dan belagai. Lepas tu Syakir tu cakap, engkau tak kenal aku siapa ke? Kau tak tahu ke aku siapa? Lepas tu Pak Sally ni cakap, tak, aku tak tahu engkau siapa. Lepas tu Syakir ni cakap, akulah naga kepala 3, anak kepada dewa gunung. Lepas tu Pak Sally ni dengar, dia pun macam okay, fine. Lepas tu Pak Sally ni pun buka langkah silat. Dia baca doa berjam-jam macam tu. Dia baca macam-macam. Lepas tu Syakir ni dia jerit. Lepas tu bumbung rumah tu dengar bunyi pam, macam ada peti pam attack bumbung rumah tu tau. So rumah tu macam bergegar sikit, bergema. Lepas tu cuaca pun tiba-tiba hujan turun lebat, mendung, semua gelap, macam cuaca terus gelap. Lepas tu si Syakir tu cakap, kau nampak tak apa yang jadi? Kau nampak tak apa yang aku mampu buat? Dengan kuasa aku mampu hancurkan rumah ni dengan kau sekali. Lepas tu Pak Sally dia ignore je. Lepas tu dia teruskan bacaan. Dia suruh bapa aku baca doa dari jauh. Dia suruh aku baca doa juga. Keep on baca bismillah. Waktu ni Uda dah memang takut-takut lah. Dia dah duduk kat ujung-ujung, dia dah menggigil lah. Lepas tu tiba-tiba 40 ekor ular masuk dalam rumah. Dari bawah tanah tiba-tiba serentak semua masuk. Macam-macam jenis ular. Ular tedung lah, ular sawa lah, ular macam-macam semua masuk. Waktu ni isteri dengan anak Syakir semua lari naik atas. Uda waktu ni dia dah lari keluar tingkap dah. Dia dah lari keluar tingkap. Dia panjat pokok dekat hujung keluar rumah tu. Memang dia dah tak tahan, dia memang takut. Aku pula time ni aku berdiri dekat atas kerusi. Aku duduk diam je.
Lepas tu Pak Seli kata jangan takut, jangan gerak, jangan bunuh ular tersebut, jangan gerak langsung. Kalau ular tu pergi dekat kau, dia tak akan gigit kau. Buat relax je. Jangan kacau, jangan buat apa-apa, ignore. So aku pun dengar lah cakap Pak Seli sampai kan ada ular dari atas tu tiba-tiba lompat, ular warna hijau tiba-tiba lompat atas bahu aku. Tapi dia lalu-lalu dekat badan aku, ada ular lalu dekat kaki aku dan sebagainya. Aku memang tahan je lah time tu. Aku tengok bapak aku relax je, steady je. Bapak aku berdiri macam gini je. Padahal ular dah penuh dah dekat kaki-kaki dia. Dia relax. Macam ni. Sifu tak sifu. Lepas tu Pak Sally pula dia tengah duduk bersila sambil tengah baca-baca tu. Aku perasan ular tak mendekati dia langsung. Ular macam lalu dekat, dia macam ada protected. Dekat bahagian Pak Sally ni ada macam circle. Tahu cerita anime Gojo Satoru? Tahu yang macam dia ada 100 invisible shield tu kan. Ibarat macam tu lah, dia macam ada invisible shield protect Pak Sally. Lepas tu baca-baca doa, baca silat semua, pap, tiba-tiba Syakir pengsan. Bila Syakir pengsan je, ular-ular tu semua keluar dari rumah. Bila ular-ular semua keluar dari rumah, tiba-tiba Pak Sally kata, okey jom kita keluar rumah. Bila Pak Sally kata keluar rumah tu, aku yang akan dah settle lah. Tapi Pak Sally kata, sekarang ni benda tu dah marah, dia ada dekat atas bumbung rumah. So bila aku dengar, aku pun okay fine. Kita orang pun keluar rumah. Bila kita orang keluar rumah, aku terkejut gila. Aku nampak, kalau aku cerita ni mesti korang tak percaya, tapi cerita ni betul. Aku nampak ular gergasi dekat atas bumbung rumah aku. Ular ni aku tak tahu beberapa meter. Aku rasa ular ni punya meter, dia punya meter besar 10 meter lebih kurang macam tu. Macam Titan lah, 10 meter. Besar gila ular tu. Aku mula-mula ingatkan ular tau. Tapi aku perasan sebenarnya bukan ular, sebenarnya naga. Sebab dia berkepala 3. And dia punya kepala tu sebiji macam dalam movie yang kita tengok. Memang berkepala naga tau. Kepala naga 3. Dia punya sisik, badan sisik dekat bahagian badan dia, satu sepihan sisik tu besar ibarat besar pinggan. Korang boleh bayangkan dia punya saiz tu besar macam mana. Tiga kepala, satu badan ada dekat atas bumbung. Waktu ni Pak Sally dia berdiri kat tanah, selamba je dia bersilat, dia bertumbuk angin. Nampaklah macam ular naga tu macam terjerit macam bila Pak Sally tumbuk angin tu, nampaklah ular tu macam sakit kan. Bukan ular, naga berkepala 3 tu macam sakit kan. Lepas tu bila baca doa macam-macam, bila Pak Sally dah buka langkah macam-macam, naga tu dia macam makin lama makin ke belakang. Lepas tu hilang, tak nampak dah mana. Lepas tu tiba-tiba si Pak Sally ni pun dia kata, okey, kita kena pergi dekat kawasan teritori dia. Sekarang ni naga kepala 3 tu dia dah balik, dia dah pergi ke tempat asal dia. Dan dia plan nak panggil bapak dia Dewi Gunung untuk pertolongan. Dia plan nak balik ke kawasan dia, nak panggil bapak dia datang untuk serang kita orang. So Pak Sally kata sebelum dia panggil bapak dia serang kita orang, baik kita pergi ke teritori dulu dan kita serang dia dulu. Macam tu Pak Sally punya mindset. Aku bila dengar Pak Sally cakap macam tu, aku macam pergi serang dia orang dulu dekat kawasan dia orang, dekat teritori dia orang. Pak Sally cakap ya. So kita orang pun pergilah. Aku pun heret Syakir tu sekali. Walaupun dia tak bukan Syakir, Uda. Aku pun heret Uda tu sekali. Lepas tu pergi dekat teritori dia, dekat kawasan hutan tau, hutan yang pedalaman. Kita orang jalan kaki dekat hutan tu pun nak pergi ke tempat center tu betul-betul ambil masa 45 minit. Betul-betul dalam hutan yang dalam, pokok yang besar-besar, yang betul-betul besar to the point where dia cover matahari sebab dia memang gelap gila. So, bila kita orang sampai dekat situ, kita orang nampak ada seorang lelaki ni. Nama dia Udin ke apa nama dia. Udin, dia panjat dari atas pokok, dia lompat atas pokok. Tak tahu dia lompat ngintai kita orang dari atas pokok. Dia lompat. Lepas tu finally dia terjun, dia turun bawah.
Badan dia besar, sasa, kepala botak tapi perut boncit. Tapi badan sasa tapi perut boncit. Boncit gila. Lepas tu dia katalah nama dia Udin. Lepas tu dia cakap, aku merupakan raja di kawasan ni. Something like that. Lepas tu dia cakap, engkau dah bunuh salah satu daripada belaan aku, which is yang naga kepala 3 tadi lah. Sekarang kau nak datang ke kawasan aku and kau nak bunuh dewa gunung pula. Lepas tu dia cakap, dewa gunung, keluarlah kamu. So waktu ni dekat belakang badan Udin tadi tu, dekat kita orang tengok dekat langit ada naga ular yang besar gila keluar, tapi kali ni dia jauh lagi besar daripada naga kepala 3 tadi tu. Ni bapak dia tau. So dia punya size lebih kurang macam nak dekat 100 meter lah dia punya size. Besar gila. Bila dia keluar je, memang dia punya bayang-bayang je dah menutupi satu kawasan hutan tu. Dia berdiri, dia macam ular tedung tapi besar gila. Macam naga punya juga. Macam berdiri, lepas tu habis satu kawasan semua gelap. Dia punya bayang-bayang saja dah menggelapi satu hutan tu. Lepas tu dia cakap, ini adalah dewa gunung. Aku punya belaan yang paling kuat sekali. Udin ni dia bela. Aku tak tahu macam mana dia boleh bela makhluk-makhluk macam ni, tapi sebenarnya cerita Udin ni dia memang betul-betul bukan orang yang calang-calang lah. Kalau dia boleh to the point dia boleh bela makhluk yang besar macam tu. Boleh bayangkan lah dia punya level tu tahap mana kan. So waktu ni Pak Sally dia bisik dengan bapak aku. Lepas tu Pak Sally dengan bapak aku punya plan ialah Pak Sally akan lawan dengan dewa gunung tu, dengan ular yang besar tu, dan bapak aku akan lawan dengan Udin tu. So aku dengan Syakir duduk jauh-jauh. Kita orang tengok je. So dalam beberapa jam tu kita orang nampak lah bapak aku lawan dengan Udin. Memang betul-betul lancar lah cara diorang bersilat tu. Macam ibarat macam kalau aku mati, kau pun kena mati sekali dengan aku. Kalau aku bunuh kau pun kena bunuh sekali. Macam kalau dia macam ibarat macam bila bapak aku tumbuk dia tu, kena dekat muka Udin. Udin akan pegang tangan bapak aku and tendang kepada muka bapak aku pula. Faham tak? Dia macam kalau kau dapat tumbuk muka aku akan dapat tendang muka kau pula. Dia macam fair. Faham tak? Dia macam perlawanan silat yang fair. Lepas tu Pak Sally pula berjam-jam lawan dengan ular besar tu kan. Ular besar tu dia asyik macam muncul, lepas tu tiba-tiba dia tunduk, dia tenggelam dekat laut, lepas tu dia muncul belah kiri. Lepas tu dia tenggelam kat laut, dia muncul belah kanan. Macam tu tau. Dia macam seolah-olah macam bila Pak Sally tengah bersilat tumbuk-tumbuk angin tu, ular tu macam mengelak tau. Macam mengelak-elak. Macam tu. Ibarat ular tu macam mengelak daripada pukulan Pak Sally. Lepas tu ular tu pula bila dalam beberapa jam Pak Sally pernah bagi tahu aku, dia cakap kalau nampak macam kita orang ni dalam keadaan cemas, cepat-cepat azan sekuat mungkin. Pak Sally bagi nasihat tu dekat aku. Lepas tu waktu ni aku nampak bapak aku macam tengah lama tau lawan dengan si Udin ni. Finally bapak aku dia macam penat. Dia dah macam penat. Dah hujung-hujung dia dah penat. Lepas tu nampak lah dia macam struggle sikit nak lawan dengan Udin. Lepas tu kita orang tengok Pak Sally pula time tu dia kena libas dengan ekor ular. Ular tu libas Pak Sally jerit Allahu Akbar. Memang Pak Sally waktu tu sakit gila, cedera gila time tu. Waktu ni aku cepat-cepat ambil nafas and aku cepat-cepat laungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Lepas tu waktu ni Pak Sally pula dia baca
dia baca surah Nabi Musa alaihissalam. Lepas tu secara unpredictable-nya, secara terkejutnya, tiba-tiba nampak makhluk burung yang besar gila dekat atas langit. Burung tu ibarat dia bentuk dia macam Garuda. Faham tak Garuda? Kalau korang tak tahu Garuda tu apa, boleh search kat internet. Burung tu nampak macam Garuda. Tengah terbang dari atas. Burung tu lagi besar daripada ular tu. So burung tu dia punya cengkaman, dia cekik kepala ular yang besar tu, dia terbang sampai ke langit. Lepas tu dia campak, dia lepaskan ular tu, lepas tu ular tu jatuh. Boom, jatuh balik ke laut. Bila ular tu jatuh ke laut tu, habis laut tu bersepah. Laut tu semua orang kata banjir hutan, sebab ular tu kan besar kan. So ular tu jatuh, mati terus. Sebab burung tu bawa ular tu jauh tinggi ke langit tau. So memang jauh dia hempapkan ular tu mati. Lepas tu aku perasan Pak Seli dia ambil macam batu, ada 2 batu yang glowing dekat bahagian sisik ular tu. Dia ambil, dia simpan. Sebab maybe batu tu adalah macam cara orang nak kontrol ular tu tau. So dia simpan, and dia betul-betul nak jaga supaya batu ni tak diberikan kepada orang yang salah tangan. Barat macam tu lah. So Pak Sally ni bila dia dah settle lawan dengan ular tu, si bapak aku time tu, waktu dia dah nak checkmate tau, dia dah nak kalah dah lawan Udin ni, tiba-tiba Udin berdiri tegak. And Udin, bila ular tu dah mati je, Udin dia macam berdiri statik tau. Dia macam berdiri macam ni je. Lama juga, dalam 5 minit macam tu dia berdiri tanpa bergerak. Mula-mula bapak aku kan itu adalah umpan ke apa ke kan. Tapi Udin tu tiba-tiba perut dia yang boncit tu nampak macam ada nampak macam seolah-olah macam bayi tengah tendang-tendang dari dalam tau. Faham tak? Nampak macam ada something kat dalam perut dia tu, macam bergerak-bergerak. Lepas tu akhirnya mulut Udin tu berbuih. Lepas tu terkeluar darah. Lepas tu perut dia tu meletup, keluar banyak gila anak-anak ular keluar banyak gila dari perut dia. Lepas tu bau dia busuk yang sangat hebat, memang busuk gila. To the point where aku dengan Uda time tu memang muntah teruk gila lah. Memang muntah banyak kali lah sebab busuk sangat waktu tu. Lepas tu Pak Sally kata suruh kita orang balik dulu, tapi jangan ikut dia. Pak Sally akan balik ke rumah dia, tapi Pak Sally kata jangan datang rumah aku, balik kena asing. Macam tu lah. Lepas tu kita orang pun balik. Lepas tu rupa-rupanya kita dapat tahu yang menggunakan, yang hantar sihir ni kepada Syakir, kawan aku tu, rupanya kawan sekerja dia betul-betul dengki dengan dia. Sebab dalam pekerjaan tu dia Syakir ni baru masuk kerja tapi dah naik pangkat. Padahal kawan dia tu yang hantar sihir tu, dia dah kerja bertahun-tahun tapi tak pernah dihargai oleh majikan dia. Lepas tu bila Syakir ni naik pangkat, Syakir ni pula merendah-rendahkan kawan dia ni. Syakir ni pula macam kutuk-kutuk belakang dia dan sebagainya. So kawan dia memang berdendam gila lah dengan Syakir tu yang hantar sihir tu. Tapi dia hantar sihir tu pun dia bukannya ilmu hitam, dia bukannya kuat sangat pun. Dia kebetulan dia ada pertalian darah dengan si Udin tadi tu. So kiranya Udin tu macam relatif dia lah. So bila dia komplain dekat si Udin tu pun hantarlah salah satu daripada pembelaan dia, which is yang naga kepala 3 tu. Lepas tu bila dah balik rumah settle, waktu ni aku macam tertanya-tanya lah, burung Garuda yang tiba-tiba selamatkan kita orang tu kan,
Aku tanyalah bapak aku, sebenarnya burung Garuda tu itu salah satu pembelaan Pak Sally ke? Lepas tu bapak aku cakap, "Ish kau ni. Kau ingat Pak Sally nak ke bela benda-benda yang jenis macam tu? Tak ada tak kuasanya dia nak bela benda-benda yang macam tu." Lepas tu, aku pun tanyalah, habis tu macam mana benda tu boleh selamatkan kita orang? Lepas tu bapak aku cakap, adalah tu salah satu kawan Pak Sally yang datang tolong dia. Lepas tu aku tertanya, kawan? Lepas tu bapak aku cakap, kau tak nampak ke dekat atas burung tu ada orang yang tengah bawa burung tu. Ada orang yang tengah bawa burung tu pakai pakaian perang, pakai pakaian perang yang macam zaman-zaman dulu punya. Sebenarnya itu salah satu kawan Pak Sally. Wow. Rupanya Pak Sally ni dia ada connection yang aku impress gila bila aku baca cerita ni. Pak Sally ni rupanya dia ada banyak kawan-kawan yang ilmu luar biasa lah, senang cerita. Yang aku bila dengar cerita ni pun aku macam mind blown gila. Macam, wow, rupanya alam jin ni memang luas sangat banyak benda-benda yang kita tak tahu sebenarnya yang melingkupi alam jin sebenarnya. Sangat luas, sangat-sangat luas. Dan yelah sebab alam jin ni merupakan jin yang asal usul kan dekat dunia ni kan diduduki oleh makhluk jin selama berbilion-bilion tahun. And then kita ni baru manusia ni datang. Manusia ni pun datang lambat. So alam jin ni memang luas, sangat-sangat luas. Korang sebenarnya banyak benda yang tak masuk akal, yang korang tak pernah terfikir pun sebenarnya berlaku dekat alam jin. Ini salah satu sebab aku sangat-sangat interested lah dengan cerita ni. So aku harap korang dapat pengajaran dari cerita ni, and aku harap cerita ni memberi impact yang sangat besar kepada korang. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy. Bye. Assalamualaikum.